bagi dia. Kena kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Apik Fishing Channel. Hari ni 24 Februari 5, saya mancing dekat Kampung Esok, Terlintan. Dekat sini, dekat area Sungai Perak. Okay kawan-kawan, pagi ni air dah baru start nak pasang. So kita tengoklah macam mana keadaan air ni. Dia air macam nampak macam jernih, tapi baru nak start pasang. Nanti kita tengok dia dah betul-betul pasang nanti. So hari ni memang macam biasa geng, saya nak mancing udang galah. Okey, tak nak cakap banyak, kita cuba mancing. Harus tak kuat sangat ni. Harap ada dah udang galah. Mantap. Ni udang makan ni. Pasang. Okey, mantap. Air pasang. Oh, ada lagi. Ada geng. Alhamdulillah. Mantap, dia main pasang. Pancing dia satu tadi. Pancing dia ada makan dia. Ikan kan? Ikan, makan. Ikan. Makan ni. Dia tarik dengan tu terus. Udang ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Situk biru. Situk lah. Macam ada. Makanya tarik
Tarik sekali lagi, kita angkat. Dekat kemudian. Oh, boleh tahan juga. Boleh tahan juga kan. Kagak. Pancing ni makan tadi. Berat kita angkat lagi. Air mula pasang tapi tak penuh lagi. Okey. Kita angkat dia. Oh, alhamdulillah. Udang Maggi ni. Udang Maggi. Dan apa lagi makan ni kan? Sangkut lagi. Lucu kan. Mau lagi kan. Tinggal lepas. Rambut udang ni. Jangan lepas. Alhamdulillah. Mantap. Kasih keluar kan. Kalau dia masuk dalam habis. Kena kasih keluar. Oh,
Makan lagi kan. Pating. Satu lagi. Jangan rujuk. Perut udang, mata udang, rambut udang. Naik. Dia lawan arus. Dia penat lawan arus. Alhamdulillah. 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 Patin ni. Kasih keluar dia. Bagi dia keluar je. Alah, cucuk. Sangkut kat tali. Kasih keluar kan. Makan lagi kan. Main kat sini kena bagi dia keluar je. Dia cepat keluar okey lah. Alhamdulillah kan. Patin sama perak. Tangkap dengan kecacing. Ada ekor lagi dah. Ekor lagi dah. Alhamdulillah. Kasih dia keluar je. Kalau dia keluar, confirm dia dapat. Allah Akbar. Cuk. Cuk ni. Sekarang pun dah jam pukul 5.58. So saya nak gerak awal lah, nak balik awal sebab penat. Okey, Alhamdulillah. Hari ni syukur Alhamdulillah ada rezeki kan kawan-kawan. Walaupun target saya untuk mancing udang hari ni tapi diberi rezeki dapat naikkan ikan patin So Alhamdulillah. Ni kan boleh tahan juga saya. Boleh ikutkan banyak lagi. Ni dia kan.
Tak 5 ekor. Boleh tahan juga seekor 1 kilo. Kalau ikutkan dekat-dekat 10 ekor, tapi banyak yang lucut sebab yalah saya pakai mata udang sebab target memang mancing udang. Cumanya bila hari ni dapat rezeki, ada kawan bagi umpan cacing, so saya try lah sebab saya target nak main baung kan. Dan baung tak boleh nak main kat baung, kat atas tu saya jadi saya turun bawah. Alhamdulillah dekat sangkar tu dapat ikan patin. Tu tempat tu sebelum ni pernah jugalah saya dapat seekor pakai umpan udang, tapi hari ni betul-betul dia mau umpan cacing So sekarang ni kita boleh cubalah. Saya boleh cuba lepas ni. Memang target saya akan bawa umpan spare, umpan cacing. Kalau bila air surut saya akan target kat situ. So sekarang ni memang alhamdulillah udang pun boleh tahan juga. Dalam misi saya mencari-cari pun ada tak ada jugalah. Sekilo pun rasa tak sampai, kena lama. Ada kot sekilo. Memang udang agak kurang ni. Setengah hari memang saya target. Bila dah dapat patin tu memang saya target patin lah. Saya dah tak fokus kat udang. Udang dah biasa kan. Patin ni jarang-jarang saya dapat. Pada yang kawan-kawan yang dah support Apik dan dah menonton video-video Apik, Apik mengucapkan terima kasih. Sebab Apik pun jarang buat video kan. Memang sekadar hobi je lah.